Kami menerima satu panggilan dari Bukit Marak, Kelantan. Pasukan Pertubuhan Bantuan Haiwan Prihatin Malaysia segera ke lokasi. Cici dan Caca, dua beradik yang ditemui dalam keadaan menyedihkan. Mata mereka merah, bengkak dan berair. Menahan sakit tanpa mampu bersuara, membawa Cici dan Caca ke klinik veterina untuk rawatan lanjut. Doktor memeriksa dengan penuh hati-hati. Mata Cici dan Caca tidak dapat diselamatkan. Kedua-duanya terpaksa dibedah buang. Kami di Pertubuhan Bantuan Haiwan Prihatin Malaysia akan terus berjuang untuk mereka. Tetapi kami memerlukan bantuan anda. Bantulah kami menampung kos rawatan dan penjagaan Cici dan Caca. Sumbangan anda mampu menerangi hidup mereka.